Semalam customer ada call kita pukul 1 pagi bagi tahu masalah tripping. Tripping sebelum dia WhatsApp kita pukul 1 pagi tu, pukul 6 petang tu sampai ke pukul 12 dah hampir 6 kali dia trip. Tripping bukan on the spot tapi tripping, delay tripping. Maksudnya macam mana delay tripping ni? Bila berlaku shorting, dia akan trip. Tapi kita angkat, dia okey, dalam 30 minit dia akan trip. Ada sampai 2 jam ataupun 3 jam dia trip. Okey. So dah 6 kali dah trip. So kita akan tengok apa masalah dia. Delay tripping memang susah sikit kita kena kesan, tapi ada beberapa cara lah. Kita akan apa kita panggil, buat untuk memastikan benda tu kita tahu. Okey, bila kita tengok dekat sini ni ada 2 kabel earding tak bersambung. Satu. Okey. Yang kedua dekat sini. So 2 kabel earding. Maksudnya 11, 12. So kabel earding cukup lah 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So dia balance dengan apa kita panggil ni, live. Untuk kabel neutral ni dia ada lebih 1, 13. So ada looping mana-mana ni kat sini. Okay. Bila kita tengok dekat sini, bila kabel earding ni tercabut, kalau saya tengok saiz tu adalah 1.5. 1.5 kedua-dua kabel yang dicabut tu adalah kabel lampu kipas lah. So kita akan tengok apa punca dia tripping. So yang ini hanya untuk tambahan, sebab bila cabut kabel earding dia tak ada safety lah dekat situ. Okay. So kita naikkan balik. Okay. So kita akan touching kat sini. Tengok trip. So inilah punca dia. So kita akan check satu persatu. Untuk kabel ni circuit yang mana? Kalau tengok ni saiz 1.5. Kita tak tahulah, kita tengok dulu. Okey, terbalik. Kabel tercabut longgar tu. Kita kena kemaskan balik. Okey, so masalah kita dah jumpa. Kabel neutral yang circuit tu adalah mengawal bahagian sini, lampu ni kipas, lampu toilet ni. Dia sekali semua ni. Okey. Lepas tu bilik ni satu, bilik ni satu, bilik ni satu. So kita akan panjat manhole, kita akan tengok apa masalah dekat sana. Yang ni terlibat sekali. Okay, so alhamdulillah kita dah jumpa dia punya masalah. Okay, dia punya kabel ni dia touching dekat besi tu tadi. So kita kena tik balik lah. Okay, tengok ni kabel putus. Okay, tinggal macam ni je, tak balut. So kita akan balut lah.